fikir orang judge weh. Ya betul. Apa siup mamak ni dengan kameranya. Cakap merapu depan ni. So, tapi kalau aku dalam bilik aku buat konten, aku melompat ke, tapi tak adalah buat yang tak senonoh kan. Tapi maksudnya kita boleh express diri gila-gila. Benda tu lah. Tapi kalau dapat buat benda tu untuk hosting luar, aku rasa aku nak ambil job luar pun aku tak takut lah. Yes. Ni ceritanya sambil-sambil pitching ni. Maksudnya kalau yang mana nak buat konten, tak ada tempat, cari lah. Dia open, jangan risau. Dia just try je. So okay. Aku 2 soalan lagi aku tak ingat. Tapi tak apa, 3 soalan tu aku rasa dah okey lagi pun. Sekarang dah 11.40. Boleh selagi tak nampak polis tu dah nak kenal lah. So sampai kat sini je podcast kita. Yes. So aku harap apa yang kita sharing ni bukan kita nak belagak ke apa, just general knowledge untuk kau pergi ke satu-satu bidang. Yes. So at least bila orang tengok benda ni,